Salam sejahtera kepada rakan-rakan semua. Saya masih dapat beberapa soalan. Masih ada rakan-rakan kita yang belum faham bagaimana Tone Excel membayar komisen kepada kita. Jadi saya banyak terima email mengatakan yang komisen mereka tak masuk. Bila komisen mereka masuk, okey. Jadi saya buatkan video ni khas terangkan lagi sekali bagaimana Tone Excel membayar komisen untuk bisnes ataupun program TuneTalk Tone Excel kita. Terdapat dua jenis bonus. Pertama adalah fast track bonus. Maksudnya kalau kita sponsor satu orang, kita akan dapat RM20. RM20 adalah direct sponsor. Kalau kita sendiri yang sponsor, baru kita dapat seorang tu RM20. Dan komisen itu dibayar kalau kita sponsor pada 1 hingga 15 hari bulan. Komisen akan dibayar pada hujung bulan, iaitu 30 ataupun 31. Kalau kita sponsor 16 hingga 31 hari bulan, komisen akan dibayar pada 10 hari bulan berikutnya. Okey, contoh saya buat video ni pada 19 hari bulan 9, iaitu September 2012. Okay. Yang ini ambil contoh bulan Ogos. Kalau kita ada sponsor satu orang ataupun dua orang daripada 1 hingga 15 hari bulan, contoh ni. Kalau kita sponsor di sini, yang RM20 itu akan dapat pada hujung bulan Ogos. Kalau kita sponsor di sini, komisen kita akan dapat lebih kurang 10 hari bulan September. Itu untuk bonus fast track. Kalau kita ada sponsor dalam ni 5 orang, maka hujung bulan nanti kita akan dapat RM100. Kalau kita sponsor dekat sini ada 4 orang baru, 10 ataupun 11 hari bulan nanti kita akan dapat kata kita sponsor 4, kita akan dapat RM80. Bonus ini tidak ada minima dia. Kalau ada RM20, kalau kita sponsor seorang saja, hujung bulan kita akan dapat RM20. Dan setiap kali Tone Excel bank in-kan ke dalam akaun kita, setiap satu transaction itu akan ada penolakan sebanyak RM3. RM3 akan ditolak. Ini adalah komisen yang perlu dibayar kepada bank. Jadi contoh, kalau dalam bulan Ogos 1 hingga 15 ni kita ada sponsor 5 orang katakan, okey. Hujung bulan kita akan dapat 100 ditolakkan dengan RM3. Maksudnya kita boleh cek dalam bank kita ada RM97. Okey. Tapi pastikan dekat bank info telah dimasukkan maklumat lengkap tentang bank account kita. Itu adalah cara pengiraan fast track. Okey. Kalau dalam antara 16 hingga hujung bulan Ogos ini kita ada sponsor satu orang saja, pun akan dapat pada 10 hari bulan kita akan dapat RM20 ditolakkan dengan RM3, maksudnya kita akan dapat RM17. Itu adalah pengiraan fast track. Jangan kita cari dalam akaun kita tak ada RM20, dia dah tolak RM3. Okey, itu cara pembayaran untuk fast track bonus. Saya ambil contoh, saya buka satu akaun. Saya ada banyak akaun, dia tak tahulah ada 5 ke 6 akaun. Saya ambil satu contoh akaun dalam Tone Excel. Untuk masuk member area adalah toneexcel.com. Okey, apabila anda telah login ke dalam akaun anda, klik di bahagian statement. Okey, anda boleh lihat di sini. Ini contoh daripada 1 hari bulan 8 hingga 15 hari bulan 8, saya tidak ada sponsor siapa-siapa. Okey, saya tidak ada sponsor siapa-siapa. Jadi fast track bonus saya tak dapat apa-apa. Daripada 16 hingga 31 hari bulan 8, okey, saya ada sponsor satu orang. Jadi komisen ini 16 hingga 31. Jadi dalam lingkungan sini 16 hingga 31. Jadi pada 10 hari bulan 11 saya akan dapat RM20 tolakkan dengan RM3. Maksudnya dalam bank account saya nanti akan ada RM17. Untuk bulan 9 pula,
daripada 1 hari bulan 9 hingga 17 hari bulan 9, ini last update. Okey, saya ada sponsor 4 orang. Jadi bila saya akan dapat komisen ini, kita kena klik dulu di sini dan lihat tarikh dia. Yang ini 15, yang ini 15, yang ini 9 hari bulan 9, 5 hari bulan 9, 12 hari bulan 9. Okey, 4 orang ini saya sponsor dalam 2 minggu pertama bulan 9. Jadi di sini saya sponsor mereka. Jadi antara 1 hingga 15 saya sponsor itu, komisen saya akan dapat pada hujung bulan 9. Kalau hanya 4 orang saja, saya dapat 80. Nanti dalam bank account saya ditolakkan dengan RM3. Maksudnya ada RM77. Anda boleh lihat sendiri tarikh-tarikh dia di sini. Okey, itu adalah cara pembayaran bonus fast track. Okey. Okey, komisen top up pula. Apabila kita sponsor orang, seperti yang anda ketahui, anda akan mendapat komisen 6-3-11. Ini anda, contoh dia, anda sponsor seorang, 2 orang. Sini pun sponsor 3 orang lah katakan. Okey, sini sponsor 1 orang. So level ini anda akan dapat 6%. Sini akan dapat 3%. Sini akan dapat 11%. Level keempat anda tak dapat lah, kecuali service center. Statement yang ada di dalam itu, dalam ni, dalam member area yang ini, adalah statement komisen 6-3-11. Komisen ini anda akan perolehi dengan syarat anda top up, anda sendiri yang top up, lebih besar daripada RM20 dan lebih kecil daripada RM80. Anda akan dapat 6-3-11. Baru anda layak dapat komisen tersebut. Jadi ini adalah contoh komisen yang saya perolehi daripada 1 hari bulan 8 hingga 31 hari bulan 8. Untuk komisen bulan 8, komisen top up tadi ini, keseluruh daripada 1 hari bulan sampai hujung bulan, semua komisen itu akan dibayar kepada kita pada 21 hari bulan seterusnya. Contoh macam ni, 21 hari bulan 9. Dia kadang-kadang cepat sikit ataupun lambat sikit. Dia plus minus 1 atau 2 hari. So, komisen bulan 8 dibayar pada 21 hari bulan 9 dengan syarat kita top up mesti lebih besar daripada RM20. Okey. Dan komisen tersebut mestilah lebih daripada RM30. Contoh yang tadi ni. Untuk bulan 8 ini saya dah layak lah untuk dapat komisen ni. Pada 21 hari bulan nanti saya akan layak dapat komisen sebanyak ini, disebabkan personal top up saya sendiri top up lebih besar daripada RM20. Saya dah sendiri top up RM80. Okey. Jadi saya layak dapat yang ini. Kalau jumlah bonus tersebut tidak cukup, tak sampai RM30, mereka akan simpan. Katalah bulan Julai, dekat sini saya punya tak sampai RM30. Okey, dia akan bawa pada bulan hadapan, dia campurkan. Tapi kalau cukup, mereka akan bayar di sini dan mereka akan tolakkan RM3. Itulah jumlah yang akan masuk ke dalam bank account kita pada 21 hari bulan seterusnya. Dan sekiranya kita top up RM80 ke atas, macam saya ni contoh, account ni saya top up RM80 ke atas, maka komisen kita akan dikira 8-3-13. Komisen kita akan dikira 8-3-13. 8-3-13. Maksudnya di sini ada penambahan 2%, level 3 ada penambahan 2%. Ia tidak dapat dilihat di dalam member area kita. Contoh dia untuk komisen bulan Julai. Komisen bulan Julai akan dibayar pada 21 hari bulan Ogos. Di dalam member area, ini adalah statement 6-3-11 sahaja. 6-3-11 sahaja untuk bulan Ogos. Apabila komisen telah dibayar pada 21 hari bulan September, contoh yang ini, bulan Ogos tadi, 21 hari bulan September, statement terbaru akan keluar pada hujung bulan September. Jadi di sini anda akan lihat Julai sahaja.
Sebab Ogos, ingat ya, video ni saya buat 19 hari bulan September. Jadi Ogos punya commission belum masuk lagi. Dia akan masuk 2 hari lagi, 21 hari bulan 9. Dan statement untuk bulan Ogos akan dikeluarkan pada hujung bulan September. Yang ada di dalam member area kita tu hanyalah 6-3-11 sahaja. 6%, 3%, 11%. Tetapi apabila hujung September keluar saja statement untuk bulan Ogos, selepas tarikh pembayaran itu, barulah anda boleh lihat tambahan 2% sini di dalam statement anda. Saya ambil contoh statement bulan Julai. Saya klik di sini. Anda boleh lihat kesemua rakan-rakan ataupun downline anda yang top up, dia akan tulis di sini. Mereka top up RM10 pada 30 hari bulan, 29 hari bulan, 30 hari bulan. Mereka top up, masuk dah dalam ni. Okey. Tapi ini adalah 6-3-11. Contohnya ini level pertama. Top up RM10, kita baru dapat 60 sen. Ini level ketiga. Mereka top up RM30, saya dapat RM3.30. Okey. Tetapi di dalam statement ini, rakan-rakan boleh lihat level 1 extra 2% berapa saya dapat, level 3 extra 2% berapa saya dapat. Jadi statement ini anda boleh lihat pada hujung bulan apabila ia telah dikeluarkan di dalam member area. Dengan syarat kita sendiri top up RM80 ke atas. Tak kira service center ataupun ejen biasa. Okey. Tetapi untuk service center, pengiraan yang lebih akan ditunjukkan di bawah ini. Lihat di sini. Dia S1 group S. Yang ini saya tak akan terangkanlah. Okey. Ini adalah bonus tambahan apabila seseorang menjadi service center. Dan statement ini hanya boleh dilihat apabila ia dikeluarkan pada hujung bulan tersebut. Okey. Dan perlu diingatkan statement yang ada di sini hanyalah 6-3-11 sahaja. Dan sekiranya anda faham, okey, sebab ramai rakan-rakan datang balik, Cik Mazlan, kenapa bonus saya tak masuk? Bila saya cek dia punya statement bulan lepas, dia punya commission baru ada RM5 contoh dia. Tak sampai lagi RM30, memanglah tak masuk. Dia akan simpan dan dikumpulkan. Okey. Lepas tu dia kata, saya dah sponsor satu orang, kenapa tak masuk dalam saya punya dalam saya punya bank? Bila saya tengok dekat sini, saya boleh klik. Okey. Contoh dia, mereka taja pada bulan contoh pada bulan Ogos satu orang 10 hari bulan patutnya dah dapat RM20. Dia cari RM20 tak jumpa-jumpa. Saya cakap mana ada RM20. Dia akan tolak, setiap transaction akan tolak RM3. Tengok transaction yang RM17. RM17 itu adalah yang dibayar oleh Tone Excel. Bank pun akan ambil charge. Okey. So bila dia check, dah ada rupanya. Okey. Ini adalah cara pengiraan bagaimana Tone Excel membayar commission kepada kita. Okey. Kalau service center dia level 4 dapat tambahan 2.5%. Semua level daripada level 1 dapat 2.5 tambahan ya. Tambahan-tambahan ini anda boleh lihat untuk yang jadi service center pada hujung bulan apabila statement dikeluarkan. Dan pengiraannya secara detail anda boleh lihat di bawah sekali. Okey. S1, S group, S2 group sales. Okey, mereka beritahu berapa jumlah jualan grup anda tersebut. Dia akan kalikan dengan 2.5. Okey. Dan jika bawah service center tu ada service center yang lain pun anda dapat juga, ada yang dapat 1.5, ada yang dapat 0.5%. Okey. Ini adalah cara pengiraan dan bagaimana Tone Excel membayar commission kepada kita. Saya harap video ini akan dapat membantu anda. Terima kasih.